Okay, kerana cinta dusta. Kita komen, kita react episod ke-23 drama besi Kerana Cinta Itu Dusta. So jom kita tonton. Awak ni memang tak ada suami Awak tahu kan apa jadi dekat saya? Ni saya balik, awak jawab salam pun tidak. Awak tanya saya okey ke, apa ke, semua tak ada. Awak boleh pula kat tenang je macam ni kan? Saya bukan tak nak cakap apa-apa, tapi saya takut kalau saya cakap apa-apa, nanti salah pula dekat mata awak. Awak nak cakap apa sebenarnya ni Tak ada apa-apa. Saya cuma tak nak tambahkan sakit hati awak tu je. Awak tahu semua orang cakap apa pasal saya. Awak tahu semua netizen tu cakap apa pasal saya. Saya ni sakit hati, tahu tak? Saya tahu. Tu je respon awak. Awak nak saya cakap apa lagi, Kalau saya cakap salah, tak cakap pun salah kan? Awak nak sini saya sebenarnya kan? Tak. Saya tak sindir awak tau. Panjang nak sini. Okey, sekarang ni kita tengok pada situasi sekarang ni. Seri dan Sufian dah jadi suami isteri lah. Tapi bila kahwin ni, ingatkan macam Seri ni dilayan seperti permaisuri lah kononnya. Macam dalam salah satu adegan dalam episod sebelum ni, Seri dia nak perfume yang sama macam bekas isteri Sufian, perfume yang pernah dipakai oleh Orchid. Dan benda tu macam mana saya rasa macam benda tu mengingatkan Sufian pada Orchid rasanya lah. Tapi yang pasti perkahwinan Seri dan Sufian tu tak jadi sesuatu yang indah lah. Sebab kita tengok apa, Sufian ni asyik marah je, asyik ada benda yang tak kena pada Seri, padahal dia yang nak kahwin dengan Sufian. Padahal Seri nak kahwin dengan Sufian, kita ingat macam dua-dua ni memang meant for each other lah, Mas Kufu kan begitulah. Tapi tidak, dia netizen macam biasa memang dia akan benci lah pada watak Seri ni. Seri ni macam talang dua muka, macam sanggup dia buat kat kawan baik dia okey, macam penyondol lah suami kawan baik sendiri. Ada juga komen daripada penonton netizen kata perangai Sufian ni macam perempuan. Mungkinlah macam watak Sufian ni dipadankan dengan orang yang penulis dia dah pernah tengok dalam dunia sebenar. Dia macam seorang suami yang tak cool lah bila berdepan dengan hal macam ni. Asyik nak marah je. Itulah penonton kata Pia ni period je. Period ni biasanya perempuan ni yang selalu kena. Dan perangai Sufian tu membuatkan netizen rasa macam pening dengan dia ni. Dia macam kejap marah, dia macam kalau cakap sesuatu pada depan Sufian salah, kalau tak cakap pun salah, kena marah je kalau dua-dua. Itu sampai jawapan sepatah daripada Seri pun jadi kemarahan Sufian. Dia punya marah tu pada netizen rasa macam memekak je, sampai suami pun kata terjerit bercakap. Tapi ada penonton kata memang sesuai lah atas apa yang berlaku pada Seri, sebab dia silap sondol. Dulu menyondol dapat laki-laki pukul, sekarang menyondol dapat laki meroyan. Itulah. Kita jumpa lagi esok. Sekian.